yang saya telah bawa sini. Awak duduk sini. Kita jadi duduk. Okey, dengar semua. Pas keluar ni, awak kena jaga elok-elok. Sebab sekiranya rosak, hilang ataupun tak boleh digunakan, kelas akan kena denda satu kad RM20. RM20. Jadi kamu semua kena jaga elok. Kelas akan dapat 2 kad. Jadi kalau hilang dua-dua berapa? Jadi kena ingat, RM20 satu pas keluar kalau kamu rosak atau hilang. Jadi nak gantung elok-elok. Gantung elok-elok. Okey? Satu lagi perkara yang penting berkaitan kad keluar kelas ataupun pas keluar kelas. Siapa-siapa yang keluar daripada kelas tanpa memakai pas ataupun kad keluar ini, kamu dikira melanggar peraturan sekolah. Ingat? Dan kalau siapa-siapa yang langgar peraturan sekolah boleh didenda. Faham? Faham. Okey, bagus.